Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita sekali lagi dipertemukan dengan bulan Syawal yang penuh keberkatan. Di kesempatan yang mulia ini, saya bagi pihak pengurusan UKM-SHIP ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga UKM-SHIP khususnya serta kepada semua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bulan Syawal adalah satu bulan yang amat bermakna untuk kita saling memaafkan, merapatkan silaturahim serta memperbarui semangat kebersamaan. Sekiranya sepanjang kami menjalankan amanah dan tanggungjawab di UKM-SHIP terdapat sebarang kekhilafan, kekurangan maupun keterlanjuran kata dan perbuatan, saya dengan penuh keikhlasan memohon ampun dan maaf zahir dan batin. Kepada warga semua yang akan pulang ke kampung halaman, saya ingin berpesan agar sentiasa cakna dan berhati-hatilah di jalan raya. Rancanglah perjalanan dengan baik, patuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan diri serta keluarga yang disayangi. Di samping itu, dalam kegembiraan menyambut Syawal, marilah kita terus mengamalkan sikap berhemah dalam perbelanjaan, bersederhana serta menghargai nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Akhir kata, semoga hari raya ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.